021 117C. So dekat ini maklumat perjalanan. Lepas tu sekarang ni soalan dia cakap dia minta jumlah jarak. So kalau kita tengok jumlah jarak adalah luas di bawah graf. So di sini kita tengok ada dua bentuk trapezium. So 1/2. Sum of error bagi atas ni dengan bawah ni. Okay, 36 tolak 8 tambah 40 bagi masa 60. Lepas tu darab tinggi dia 90. Dah selesai perkara. Tambah 1/2. Ni maksimum dia 80. Lepas tu dekat sini adalah 20 tolak 75. 20 tolak 75. Tambah pula yang sisi sini 191 tolak 79. Yang masa ni kena bagi 60. So kalau kita kira area pertama 51 sama area kedua 158, maka jumlah luas di bawah graf adalah 209 kilometer. Seterusnya untuk bahagian B ni dia minta kita lukiskan balik. So bila lukiskan balik untuk 40, yang pertama 51. Ada tu flat. Lepas tu naik lagi hingga 209. Lepas tu dia terus. So dah selesai. So kalau faham, jangan lupa nak follow share dan share video ni. Jumpa lagi untuk video akan datang.